Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazran Mul Imran daripada Malaysia Mesir. Jadi hari ni saya akan buat projek juga sains biologi tingkatan 4. Saya akan buat jeruk timun. Okay. Kita perlukan bahan-bahan yang kita akan memerlukan beberapa bahan-bahan. Yang pertama timun. Okey, timun. Yang kedua air. Yang ketiga gula, cuka, garam dan air sekali. Kita perlukan bekas untuk letak jeruk.